GERD dan juga jantung. Okey, so tuan puan, mana kita boleh katakan simptom jantung ni tuan puan, kenapa ramai orang confuse? Okey, anda kena tahulah. Okey, yang mana tuan puan ramai orang kena tahu yang mana simptom jantung dia lebih kurang sama dengan simptom GERD, gastrik, angin dan juga anxiety. So apa beza? Kita tak boleh bezakan. Kadang-kadang sakit dada, oh ini angin ke ini gastrik? Ini angin ke jantung? Ini GERD ke jantung? So jawapannya kita tak boleh bezakan, melainkan kena buat pemeriksaan. Okey, sebab simptom lebih kurang sama. Okey, sebab simptom dia lebih kurang sama. Jadi kalau untuk Cik Dini ada simptom, nak bezakan kena buat pemeriksaan lah. Okey, kita tak boleh diagnose sendiri sebab ramai juga. Okey, ada pasien kita tuan puan pergi ke klinik, okey, diagnose sebabkan GERD. Okey, selepas beberapa minggu, beberapa minggu, okey, meninggal dunia sewaktu tidur, yang mana bila postmortem nampak ada tiga salur darah dah blok. Sewaktu tidur kena serangan jantung. Pada awalnya ketak dada tu ingatkan GERD, rupanya bukan GERD tapi disebabkan okey, masalah jantung, tapi tak detect, tak lambat detect lah. Lambat detect, so kena serangan jantung, meninggal dunia sewaktu tidur. Tuan-tuan, umur masih muda, baru 38 tahun. Okey, so yang mana tuan-tuan kita tak boleh bezakan lah, kena